Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, seorang wanita telah diazab dalam neraka kerana dia telah mengurung seekor kucing sehingga ia mati kerana lapar. Wanita itu tidak memberinya makan dan tidak juga melepaskan kucing itu agar ia makan serangga-serangga di bumi. Mushkat muttafaq alaih. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, seorang wanita telah diazab dalam neraka kerana dia telah mengurung seekor kucing sehingga ia mati kerana lapar. Wanita itu tidak memberinya makan dan tidak juga melepaskan kucing itu agar ia makan serangga-serangga di bumi. Mishkat muttafaq alaih. Tanggungjawab orang yang melihara binatang adalah sangat berat. Haiwan-haiwan itu tak boleh berbahasa lantas tidak mampu menzahirkan keperluannya. Dalam keadaan sedemikian sangat penting untuk kita mengambil berat ehwal makan minumnya. Kedekut dalam urusan itu sebenarnya ialah menyediakan azab untuk diri sendiri. Ramai orang yang sangat gemar untuk membelah haiwan, namun nyawa mereka hampir tercabut apabila tiba keperluan untuk membeli makanan haiwan itu. Baginda SAW diriwayatkan bersabda dalam pelbagai hadis dengan pelbagai gaya, takutlah Allah dalam hal binatang pemeliharaan kamu. Pada suatu ketika Baginda SAW telah terpandang seekor unta yang perutnya bertemu dengan belakangnya kerana lapar atau kerana kurus. Lantas Baginda SAW bersabda, takutilah Allah SWT dalam urusan haiwan yang tidak boleh berbahasa ini. Tungganglah mereka dalam keadaan yang baik dan makanlah mereka dalam keadaan yang baik. Menjadi kebiasaan Nabi SAW pergi ke kawasan lapang untuk qada hajat. Kadang-kadang Baginda SAW menunaikan keperluan Baginda SAW dalam kebun atau di belakang mana-mana busut. Pada suatu ketika Baginda SAW telah pergi ke satu kebun untuk keperluan itu. Dalam kebun itu ada seekor unta yang sebaik saja melihat Baginda SAW telah menguak-nguak. Sebaik saja melihat Baginda SAW, unta itu telah menguak-nguak, lalu air matanya mula mengalir bercucuran. Suatu yang diketahui umum bahawa apabila mana-mana orang yang mengalami apa-apa musibah nampak ada orang yang bersimpati dengannya, maka air matanya pasti bercucuran kerana hiba. Baginda SAW telah mendekati unta itu lalu mengusap tangan Baginda SAW pada bahagian pangkal telinganya, lalu maka ia pun diam. Baginda SAW bertanya, siapakah pemilik unta ini? Seorang sahabat Ansar telah datang berkata, unta itu milik saya. Baginda SAW bersabda kepadanya, apakah kamu tidak takut kepada Allah SWT yang telah menjadikan kamu pemilik unta ini? Unta ini mengadu ehwalnya bahawa kamu membiarkannya lapar dan kamu mengambil kerja yang lebih daripadanya. Dan sebuah hadis yang lain dinyatakan bahawa pada satu ketika Nabi SAW nampak seekor kedai yang mulutnya telah ditandakan dengan besi panas. Lantas Baginda SAW bersabda, adakah sampai sekarang kamu tidak tahu bahawa aku melaknat orang yang menandakan haiwan di mulutnya dengan besi panas atau yang memukul mulutnya? Hadis ini telah diriwayatkan dalam kitab Abu Dawud. Ada pelbagai riwayat lain yang telah memberi amaran agar tidak lalai dan mengambil tahu hal ehwal haiwan ternakan. Jika inilah keadaannya berkenaan haiwan-haiwan dan sebanyak itu amaran-amaran mengenainya, maka hal ehwal manusia yang merupakan makhluk Allah SWT yang paling mulia, lebih jelas dan lebih penting untuk diambil berat. Baginda SAW bersabda bahawa cukup untuk menjadikan seorang itu berdosa jika dia melalaikan tanggungjawab rezeki orang yang di bawah tanggungannya. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.